Aku dah mula shock pakai lampu RGB daripada Ulanzi ni sebab dia punya saiz dah lah kecil. Lepas tu nak tukar color pun senang je. Cuma perlu pusing je roda dekat atas ni. Lepas tu dia punya lampu akan terus tukar color ikut warna yang kita suka. Ini dia Ulanzi Pocket Power LE20. Kalau korang nak mewarnai video korang, boleh pakai je lampu ni. Cara nak pakai pun senang je tau. Kita tekan je butang on dekat atas ni. Lepas tu pusing je dia punya roda. Cuba tengok dia punya warna ni. Memang betul-betul terang kan. Dan kalau kita nak tukar dia punya warna, just pusing je roda dekat atas ni. Ada warna hijau, lepas tu ada warna biru, biru pekat, warna pink, warna oranye, warna merah. Macam-macam ada. Nak kawal dia punya kecerahan pun boleh tau. Kita pakai je roda dekat bawah ni. Sekarang ni dia punya kecerahan 100%. Kalau kita kurangkan, just pusing je roda dekat bawah ni. So dia akan jadi low sikit dia punya kecerahan tu. Sekarang dah 30%. Lampu ni sebenarnya ada banyak mode tau. Sekarang tengah mode RGB. Kalau nak tukar mode, tekan je dekat tepi ni. Sekarang ni kita dekat scene mode. Lampu ni boleh pancarkan cahaya mengikut situasi. Ada macam-macam jenis lampu tau dekat sini. Sekarang kita dekat lampu polis. Lepas tu ada lampu ambulance. Yang ni pula lampu bomber. Ada macam-macam tau. Tengok paparazzi pun ada weh. Kalau nak jadi artis, boleh pakai je lampu ni. Kalau tak nak lampu RGB, lampu putih pun ada tau. Kita boleh pilih sama ada nak lampu tu cool tone ataupun kalau kita pusing kat bawah ni, dia akan jadi warm tone. Yang bagusnya lampu ni pakai USB Type-C tau untuk charge. So kalau korang ada phone Android, boleh pakai je dia punya kabel. Memang betul-betul function dan praktikal tau lampu daripada Ulanzi ni. Dan aku rasa korang pun patut pakai satu untuk video korang. Kalau korang nak dapatkan satu lampu macam ni, aku dah sediakan link dekat bawah.